Perhatian intensif 2.2, soalan nombor 2. Persamaan kuadratik berikut mempunyai dua punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama adalah B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Nak hafal ni Kemudian cari nilai-nilai K. Jawab yang A, X kuasa 2 tambah KX sama dengan 2X tolak 9. Dan kita kena susun. Tambah KX, susun buat ke kiri, tolak 2X tambah 9 sama dengan kosong. Jadi X kuasa 2 tambah K tolak 2X tambah 9 sama dengan kosong. Jadi kita akan guna ni, K tolak 2 kuasa 2 tolak 4 1 9 sama dengan kosong. K kuasa 2 tolak 4K tambah 4 tolak 36 sama dengan kosong. Jadi K kuasa 2 tolak 4K tolak 32 sama dengan kosong. So sebagai orang lama, saya gunakan darab silang. 32 adalah 8 darab 4. So nak jawapan maintain negatif, so sini kena tolak. So jadilah dia K tolak 8 K tambah 4 sama dengan kosong. Dan kita pecah, K tolak 8 sama dengan kosong dan K tambah 4 sama dengan kosong. Jadi jawapan dia K ialah 8, K ialah negatif 4. Right? So, untuk yang B pula, K X kuasa 2 tambah bracket 2K tambah 1 X tambah K tolak 1 sama dengan kosong. Okay, kalau macam ni dah siap susun ni. Jadi B dia yang 2K tambah 1 kuasa 2 tolak 4A kita adalah K, C kita adalah K tolak 1 sama dengan kosong. Ini boleh kembangkan 4K kuasa 2 tambah 4K tambah 1 tolak 4K kuasa 2 tolak tambah 1 tambah 4K kuasa 2. Jadi 4 darab K tolak tambah 4K. Hati-hati kat sini So 4K tolak 4K habis. 4K tambah 4K 8K tambah 1 sama dengan kosong. Pindahkan 1 sebelah, 8K sama dengan negatif 1 K sama dengan negatif 1/8. Okey, sudah siap. So kat sini cabaran dia ni 4 darab K, 4K, lepas tu dia darab K, tu jadi tolak 4K square. Lepas tu ulang balik 4 darab K dan darab negatif 1. So pada negatif positif, 4 darab K darab 1 dapat 4K. So hati-hati waktu mengembang yang belah kanan ni